Assalamualaikum tuan-tuan, bersama saya CEO Malun Norman tuan-tuan. Topik saya hari ini adalah tentang kredit kad tuan-tuan. Ramai yang memerlukan kredit kad dan anda tahu kelebihan dan kekurangan kredit kad di mana anda boleh mendapatkan dengan mudah jika anda mempunyai gaji 2,000 ke atas dan anda boleh mengeluarkan wang daripada kredit kad itu dengan cara kira gaji tambah allowance kali dengan 8. Itu adalah limit kredit kad anda dan daripada limit itu sekitar 80% adalah jumlah wang yang anda boleh cash out. Tetapi anda kena berhati-hati, kredit kad memang mudah untuk lulus, tetapi jika anda gagal 18% menanti anda, di mana anda bakal dikenakan kadar faedah yang agak tinggi. Dan saya nak ingatkan anda supaya berhati-hati memilih kredit kad yang anda pilih dan pastikan anda mengetahui terma-terma yang bakal anda tanda tangan.